Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ismida. Pada hari ini kita akan masuk bab 3, sukatan pelajaran 3.3, berkomunikasi mengenai kepentingan menderma darah dalam konteks kehidupan harian. Okey, sebelum pemindahan darah ataupun transfusi, kumpulan darah penerima dan penderma mestilah serasi. Jika tidak serasi, pengumpalan darah akan berlaku dan boleh menyebabkan kematian. Kebolehan menerima darah bergantung kepada kehadiran antibodi dalam plasma darah. Okay. Kriteria penderma darah. Kumpulan darah penderma O kita kenali sebagai penderma universal. Manakala kumpulan darah penerima AB adalah penerima universal. Okey, isu dan info yang berkaitan dengan derma darah. Pusat Darah Negara PDN merupakan salah satu institusi bawah KKM iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia yang ditugaskan untuk mengumpul darah untuk kegunaan hospital wilayah Tengah Malaysia. Purata penggunaan darah di Malaysia adalah sebanyak 2,000 beg darah sehari. KKM menyasarkan 5% rakyat Malaysia menderma darah bagi menjamin kelangsungan tabung darah di Malaysia. Okey, derma darah terbahagi kepada dua. Pendermaan darah penuh biasanya dilakukan oleh penderma darah. Okey, darah tidak menjalani proses pengasihan darah kepada komponen. Okey, kriteria pendermaan darah penuh berat lebih pada 55 kilogram sebanyak 450 mililiter. Manakala berat 45 hingga 55 kilogram sebanyak 350 mililiter. Okey, setiapnya boleh menderma darah setiap 3 bulan sekali. Setiap kali menderma darah mengambil masa sehingga 30 minit. Okey, kriteria derma darah yang kedua, pendermaan darah secara aferesis, iaitu pendermaan plasma atau platelet atau kedua-dua sekali. Sel darah merah tidak diambil. Plasma itu mengambil masa 30 hingga 45 minit. Mana platelet mengambil masa 45 hingga 75 minit. Okey, kriteria ini boleh menderma setiap 3 minggu sekali. Okey, kegunaan darah dan komponennya. Pendermaan darah penuh ialah untuk pesakit yang kehilangan darah akibat kemalangan dan pembedahan. Pertukaran juga berlaku, juga boleh digunakan untuk pertukaran darah bayi akibat jaundice neonatal yang teruk, iaitu sakit kuning, penyakit kuning. Okey, yang kedua, sel darah merah. Sel darah merah ini adalah untuk pesakit yang mengalami masalah kekurangan hemoglobin, iaitu yang boleh menyebabkan penyakit anemia. Platelet, okey. Platelet ialah untuk pesakit kekurangan platelet, demam tinggi dan juga leukemia. Manakala kategori yang keempat, plasma. Plasma digunakan untuk kes perdarahan semasa bersalin lecuh akibat kebakaran, perdarahan akibat kerosakan hati.